Lepas tu selain daripada survey politik, apa lagi yang survey? Hal isu semasa, lepas tu macam hal isu semasa, lepas tu pasal vandalism ke, kes jenayah, dadah. Tapi everything detail lah. Memang detail lah. Apa benda yang paling tak masuk akal sekali kau survey? Kadang-kadang ada je, tapi lupa lah soalan tu. Tapi kadang-kadang memang ada lah. Memang ada. Memang benda tu, soalan tu tak patut tanya pun. Di luar nalar lah. Di luar nalar. Macam apa benda spoil. Kadang memang sebabkan soalan tu kan, responden jadi triggered. Jadi pop. So lah dia terus terminate kita lah. Kita pisang lah. Kita dah interview halfway. Kita lagi sikit ujung-ujung nak habis. Dia terminate dengan kita. Masa dah jalan lah. Kan? Masa dah jalan kan. Memang hidayat lah. Ujian lah. Memang adventure lah. Ujian lah. Pernah tak kena halau? Banyak kali tau. Pernah. Ni betul rejection depan muka ni dia bagi kan? Pernah yang sampai dah tengah interview, orang rumah yang masuk jemput kita dengan baik kan. Datang tuan rumah balik, laki dah balik, mengamuk dia halau kita tu keluar. Padahal kita bukan buat apa pun. Baik-baik. Terhalau kita keluar.